Jangan sekali-kali putus asa. Ramai pesakit yang buat angiogram nampak tiga-tiga saluran darah blok. Pakar jantung kata elok buat bypass. Patient jadi buntu sebab takut nak buat bypass, tak nak buat bypass. Ada yang memang tak mampu nak buat bypass. Ada setengah-setengah hospital waiting list untuk buat bypass mungkin dekat setahun, 2 tahun. Jadi patient pun jadi buntu. Kadang-kadang pakar jantung pun jadi buntu dan putus asa. Nasihat aku, jangan. Sebab ada banyak pilihan untuk rawatan jantung. Paling pentingnya ubat-ubatan. Banyak ubat-ubatan yang kita boleh bagi yang boleh kurangkan sakit dada, kurangkan risiko sementara nak buat rawatan angioplasti dengan stent, atau sementara nak buat bypass operation, ataupun masa tengah nak fikir, nak cari duit, nak cari masa, nak cari keberanian untuk buat rawatan selanjutnya. Jangan putus asa. Tengok ubat tu betul-betul. Ada banyak ubat yang kita boleh tukar timing dia. Ada ubat yang kita boleh tambah dos dia. Ada ubat yang kita boleh kurangkan dos dia. Banyak benda yang kita boleh buat untuk rawat sakit jantung yang sumbat ni selain daripada bypass dengan buat balloon dengan stent. Jadi jangan putus asa. Kalau perlu, minta second opinion. Tak semua orang yang ada 3 blok dalam saluran darah jantung kena buat rawatan angioplasti serta-merta. Tak semua orang yang ada 3 blok dalam jantung tu kena buat bypass serta-merta. Ada pilihan. Jumpa doktor, bincang secara mendalam dulu. Sekian, terima kasih.